Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Ismail Malik. Okey, kali ni saya nak review kapet kereta untuk Honda City saya. Sebelum ni saya ada pakai satu jenama ni. Video sebelum ni saya ada review lah kapet ni. Jadi kau boleh tengok lah video tu. Jadi okey, dia punya kekurangan kapet ni dia ringan. Okey, untuk seat driver untuk seat belah driver, okey, yang ni dia tak ada satu bahagian kat sini Okey, tak apa, nanti saya akan tunjukkan apa pentingnya bahagian tu. Macam ni dia kosong, nampak? Untuk kamator ni dia ada. So nanti saya akan tunjukkan apa dia benda tu. Okey, jadi inilah kekurangan dia, ringan. Bila ringan, bila kita letak dalam kereta, kita guna kereta kan, so kapet tu dia akan bergerak ke hadapan sebab dia terlalu ringan. Dia mudah untuk bergerak-gerak. So saya beli kamator, jenama kamator. Okey, yang ni. Sebelum ni saya ada pakai jenama kamator dekat Proton 5 saya. So far okey lah. Kalau ada pergerakan pun mungkin sedikit. Dan macam dekat Proton 5 tu juga, macam saya cakap tadi, dia ada satu part tu yang terlebih tu kan, tempat kita nak pijak gunakan kaki kiri kita. Okey, jom kita unboxing dahulu. Okey, korang tengok dia punya tekstur dia bentuk hexagon. Ni bahagian belakang. Jadi korang tengok ada tekstur macam ni. Kalau yang tadi tu, kalau model yang ni, nampak dia ada satu bintik-bintik macam ni. Dia getah juga sebenarnya, tapi tengok bintik-bintik dia macam ni kan. Yang ni nampak dia ada zigzag, dia tu banyak bintik-bintik. Okey, yang ni belah passenger. Okey, ada emblem kamator kat sini, plastik. Dia berat berbanding dengan yang tadi tu. Yang ni belakang tengah ada emblem kamator, dan yang ni side driver, nampak? Okey, ada emblem kamator. Lepas tu ada satu pemukan untuk kita letak tumit kita ketika kita drive lah. Okey, supaya getah dia tak rosak kan. Ada tulis kamator. Jadi yang ni yang saya maksudkan tadi. Okey, ni yang ni, lapik ni dia akan kena pada tempat letak kaki belah kiri kita. Jadi tempat letak tu yang asal tu yang ada pada kereta tu dia tak rosak. Okey, ni dia bahagian driver, side driver. Ada satu bahagian macam ni untuk kita letak tumit kita ketika kita memandu. So bahagian ni tak rosak lah nanti. Biasanya kalau kita lihat kapet Maggie kan, dia tak ada benda ni. Memang Maggie tu akan tertanggal-tanggal kan. Okey, yang ni yang saya cakap tadi, dia ada benda ni. Benda ni nanti dia akan cover pada tempat letak kaki belah kiri dalam kereta. Siap ada double sided lagi, nampak? Siap ada double sided lagi. Ni pun ada double sided, nampak? Emblem kamator. Ni pun ada juga double sided tu. Jadi bila kita letak kat kereta, dia tak akan bergerak. Bahagian tengah, nampak tekstur zigzag bahagian bawah ni. Lepas tu ada macam bintik-bintik getah tu supaya mencengkam pada kapet kereta dan dia tak bergerak lah. Okay, ini side passenger bahagian depan, emblem kamator. Korang lihat bentuk dia
hexagon Jadi bentuk macam ni tujuan untuk merangkap pasir-pasir halus ataupun batu-batu kecil terperangkap kat sini lah. Jadi dia tak adalah terkeluar kena kapet ataupun bahagian lantai kereta bahagian belakang. So jom kita pasang Kita pasang bahagian belakang dahulu. Ok guys, ni bahagian tengah. Just letak macam tu. Ok, ni side belakang belah kanan. Ok, memang fitting dia cun Memang fitting dia cun. Saiz dia fit. Ok, tak ada isu apa pun. Ok, yang ni belah kiri belakang. Ok, dia fit Saya rasa memang dia takkan bergerak ni sebab dia macam fit kiri kanan atas bawah. Ok, jom kita tengok. Ok, nampak tu. Ok, memang cun lah. Penuh dia penuh. Satu lagi dia berat, so dia takkan bergerak-gerak lah. Ok, seterusnya yang ni belah passenger kiri bahagian depan Oh, nice fitting Panjang ke atas kalau yang original sampai sini saja. Yang ni dia sampai ke atas. Okey, dia sampai ke atas, nampak tak? Okey, sebelum tu saya tunjukkan dahulu tempat letak tapak kaki tu kan. Tu dia. Yang tu. Jadi benda tu nampak dia dah kotor kan. So kalau yang original nampak dia tak ada cover benda tu. Okey, dia kecil. Dan kapet yang sebelum ni yang saya tunjukkan tadi pun dia tak ada cover tu nampak dah kotor dah. So yang akan motor dia akan cover benda tu. Kita lap dahulu, bersihkan dahulu. Okay, dah bersihkan, keringkan. Tu dia, dah bersih. Dekat Honda Jazz ada benda tu. Dah tertanggal benda tu dan dia kotor, dia macam dah haus, asyik kena pijak kan, bergesel dengan tapak kaki, tapak kasut. So dia dah rosak. Lepas tu dia sebenarnya tak dia gam dia bersider je kat bawah tu. Kita boleh tanggal. Okey, jadi untuk kita jaga protect benda tu, dapatkanlah kamator yang ada cover untuk tu. Jom tengok kita pasang. Okey, nampaklah. Just letak saja. Ini yang saya cakap tu, dia cover tu Satu lagi kamator ni dia safety. Dia tak macam kapet Maggie tu. Kapet Maggie tu dia tebal, lepas tu dia kalau kita tak perasan dia berlipat kat sini. Nak tekan brake tak boleh. Itulah dia punya kelemahan. Yang ni dia nipis dan dia berat. Harap dia tak gerak-gerak lah. Nampak tu dia cover bahagian tu. So kau boleh letak tapak kaki tu kat situ. Dia tak rosakkan lah benda tu. Tengok nice fitting. So benda ni memang bagus. Cuma dekat saya punya Imas 7 tu tak ada benda tu Nampak? Ok, dia dah cover dah tempat letak tapak kaki tu. Lepas tu dia panjang nampak bahagian atas tu dia panjang. Tempat tekan minyak kat bawah dia tak ada lah. Mungkin ni sajalah dia buat tak ada. So mudah kita nak tekan minyak Okay guys, ini dia kapet kereta Kamato. Jadi kalau korang berminat, korang boleh dapatkan dekat link yang saya sediakan.